Masya Allah, tabarakallah. Tak tahu nak cakap korang ni. InsyaAllah kacau. InsyaAllah Umi. Kalau ada rezeki saya berserah je. Dah gitu kalau senapang di dekat depan mata tu korang berserah je lah. Ha? Kalau dah tahu senapang kan dilepaskan pada bulan 7, 10 Julai, 10 hari bulan Julai, korang berserah je lah semua. Mana korang rasa antara cinta korang dengan Allah? Alasan suami tak ada duit. Alasan isteri tak mampu. Alasan anak-anak tak boleh nak bawa. Hei, Allah bagi udara. Allah bagi lagi kita hidup. Tak ada alasannya. Kalau Allah izin, awak kata kun pakai payakun, maka terjadilah dia. Bukannya kita rebah sebelum berlawan. Bukannya kita rebah sebelum bertindak. Sampai bila nak kata? Oh, berserahlah. Sampai bila? Sampai ke dunia akhir zaman pun kau miskin. Sebab inilah alasan Melayu ni, orang Melayu, orang kita ke tak kira Melayu, India, Cina. Alasan kita, orang kita macam ni lah. Sebelum berusaha dah rebah ke tanah. Bangun! Wake up! Baca Yasin! Baca Yasin! Baca Yasin! Percaya yang kuasa Allah tu hebat. Baca Yasin! Sampai ke bulan 7 barulah kau cakap 10 hari bulan tu. Kau tak boleh nak naik sama dengan Umi, barulah kau cakap. Kami terima dengan reda. Inilah takdir Allah. Saya dah usaha baca Yasin siang malam. Saya baca Yasin tanpa berhenti. Saya dah usaha minta dengan Allah dengan air mata. Maka Allah belum izinkan. Saya akan baca Yasin walaupun Umi dah pergi. Saya tunggu tahun depan pula. Duit tu kalau kau kejar tak dapat. Duit tu kalau kau cari tak dapat. Baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Allah hantar rezeki. Baca Yasin apa makna? Allah hantar rezeki. Dah dapat rezeki jangan lari joli. Kau beli baju. Kau beli tu. Kau beli ni. Wah, abang tak pernah dapat bonus sampai 4,000 banyaknya. Kita suruh baca Yasin supaya rezeki tu masuk. Bila Allah rezeki, jimat cermat, cukupkan 5,000 bagi dekat Umi. Atau bagi kat Ustaz nanti terus. Tak payah bagi kat aku. Nanti kan bagi kat aku. Oh, Umi nak bahan PT ni. Manusia macam-macam cara. Aku bayar 5,000 dengan dia. Aku nak pergi umrah. Takkan korang nak pergi umrah pun kau nak harapkan aku support? Tak ada usaha langsung. Aku bagi jamu. Aku bagi batang pancing. Korang tak sediakan umpan. Tak bergerak juga aku tengok. Seko-seko tak pergi ambil order. Tak sedia order. Alasan nak makan sendiri dululah. Apalah. Masa tu bergerak tu. Masa tu emas tau. Sembahyang jangan tinggal. Kodoh solat. Kodoh puasa. Kalau korang pergi umrah nanti, Allah balas 10 kali ganda harta korang ke sekarang. Contoh hari ni pendapatkan korang 2,000 je sebulan. Korang pergi umrah, Allah balas 10 kali ganda.